dalam jiwa saya tu saya rasa saya macam bawa kereta, bawa motor. Saya Kalawati dari Johor. Saya aksiden dah 5 tahun. Saya pakai kerusi roda yang biasa dekat 4 tahun. Yang ini baru setahun saya pakai. Saya suka yang ini. Dia laju tau. Aunty start beli wheelchair kita pada tahun berapa tu? Silap saya tahun 2024 ke. Selama setahun lah Aunty dah pakai wheelchair kita kan. Macam mana feedback Aunty tentang wheelchair? Seronok. Betul. Banyak saya dah recommend untuk orang. Saya pakai wheelchair ni, saya yang ke depan. Buat suami dengan anak saya dekat belakang. Nanti boleh masak, boleh tolong anak. Apa tu, jemur kain, sapu rumah, mop rumah. Saya kalau pakai yang rumah punya yang biasa, rasa tak seronok. Dah duduk biasa duduk dekat sini, tak seronok duduk dekat situ pula. Bateri saya seminggu sekali saya charge. Sekali charge malam tu, esok saya nak pergi hospital hari Selasa, balik rumah pun saya pakai dalam 3 hari atau 4 hari. Masih lagi tahan bateri dia. Kali kedua saya datang, saya nak beli lagi satu yang ringan, nak naik kapal terbang. Saya suka pakai yang motor yang macam ni punya. Seronok. Saya dalam jiwa saya tu saya rasa saya macam bawa kereta, bawa motor. Lagu tu. Kalau siapa-siapa nak beli, datanglah kedai ni. Terima kasih.